Korang tahu tak, Pontianak dengan Langsui tu sebenarnya dua hantu yang berbeza. Ramai ingat sama sebab dua-dua perempuan rambut panjang, pakai baju putih. Tapi, disclaimer dulu geng, apa yang korang bakal dengar ni cuma mitos dan kepercayaan orang dulu-dulu je. Jangan percaya sampai rosak akidah tau. Anggap je ni info budaya. Kuasa mutlak tetap milik Allah. Okey, jom sambung. Pertama, Pontianak. Ikut cerita rakyat, dia berasal dari wanita yang mati ketika bersalin. Ciri legend dia, ada lubang di tengkuk, suka mengilai dan duduk kat pokok pisang. Mitos kata kalau paku tengkuk dia berubah jadi wanita cantik. Kedua, Langsui. Dia ni lagi senior. Asalnya wanita yang mati terkejut atau sedih melampau. Ciri beza dia, rambut dia panjang sampai buku lali dan kuku dia tajam gila. Lubang dia kononnya kat belakang badan, tutup punai rambut. Cara tem pun lain. Cik Pon takut paku, Cik Lang kena potong kuku. Tapi zaman sekarang tak payah cari paku. Baca ayat kursi dan lari je lah. Selamat beramal.